Encik-encik dan abang yang sekarang ni ada simptom prostat, yang risau, yang mana ramai orang lelaki sekali ada masalah tu, yang rasa macam kurang keyakinan diri, mengganggu aktiviti harian kita. Saya nak share ada 3 jenis nutrisi yang penting yang you boleh ambil dan dibantu untuk ada perubahan yang besar, sebab pelanggan-pelanggan saya pun dah ada perubahan yang besar. So first kali saya nak minta untuk klik butang subscribe dan komen prostat. Produk yang pertama yang ramai orang lelaki tak tahu ialah zinc. Okay, tapi sebelum saya cerita terlebih lanjut tentang zinc ni, jadi kalau nak dapatkan produk-produk ni, teknik pengambilan yang betul dan yang penting sekali consultation yang berterusan. Saya bagi consultation 18 bulan, bukan saja untuk masalah prostat tetapi untuk masalah lain juga. So boleh klik dekat link di bahagian description ataupun boleh hubungi WhatsApp link nombor yang saya bagi di screen. Okey, nak tahu tak dekat kita punya prostat lelaki itu sebenarnya tempat yang mana zinc sangat-sangat tinggi. Dalam tubuh tak ada tempat lain zinc sangat tinggi. So orang lelaki yang nak bantu kesihatan, nak baiki kesihatan kita punya prostat, you akan tahu zinc adalah salah satu kita panggil galian yang penting. So apa kerja zinc? Zinc ni dia sebenarnya untuk prostat, dibantu untuk kontrol saiz prostat. Kalau prostat kita besar, maksudnya berlaku radang. Dia mudah jadi radang, jadi kita akan ada masalah. Simptom contohnya seperti kencing tak lawas, kerap kencing, dan nak kencing pun sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bila kita ada masalah prostat, kita kencing tu tak lawas, tak lancar, dan rasa sakit-sakit. So macam mana nak lancarkan kita punya kencing? Simple saja, nama satunya ialah herba. Herba ni nama dia alfalfa. Okay, kajian dibuat pada monyet kan, bila bagi monyet dalam satu tempoh masa, saluran monyet tu, saluran darah, saluran kencing ni jadi lancar. Jadi bila kita ambil alfalfa ni, herba ni sangat bagus, dia bersifat alkali, bantu untuk turunkan asid dan dibantu untuk kita ada kencing itu supaya lawas dan mudah. Dan produk yang ketiga, tak lain yang tak bukan, kalau kita bercakap tentang keradangan, terutamanya radang kepada prostat, menyebabkan kita ada masalah kencing, kita ada masalah sakit, jadi kita tak boleh tinggal omega 3. Cuma omega 3 ni kita kena faham sikit bukan semua omega 3 bagi kesan yang baik, sebab omega 3 ada banyak sumber. Saya sangat cadangkan ambil yang 90% EPA dan DHA, sebab itu bagus untuk keradangan, bagus untuk penyerapan yang baik. Kita tak nak ambil omega 3 tapi sebenarnya tak diserap dengan baik. Jadi masalah prostat kita tu tak selesai-selesai. So jadi 3 jenis produk ni macam mana nak dapatkan? Simple saja, dapatkan daripada saya. Boleh klik link di bahagian description ataupun hubungi nombor WhatsApp yang tertera di screen ini. Jadi saya akan bantu untuk terangkan kepada anda. Yang penting sekali teknik pengambilan yang berkesan. Ramai orang beli suplemen makan tak jadi sebab sebenarnya you kena ada adjustment. Setiap orang tahap dia tak sama, dos dia tak sama. Jadi ini antara kepakaran saya dalam suplemen. Saya bantu anda untuk dapat kesan daripada produk suplemen yang anda dapatkan. So cepat klik dekat link di bawah. Assalamualaikum.